Kalau ada orang kata impian awak tak realistik, jangan gaduh. Cakap je, ya, untuk awak. Saya baru dengar ayat ni dekat TikTok. Dan serius, ia mengubah cara saya tengok orang yang negatif. Contohnya, saya cakap, aku nak capai 100,000 followers TikTok lah. Lepas tu ada orang jawab, tinggi sangat target tu. Dulu saya akan explain, bukan, saya dah buat strategi, saya konsisten dan sebagainya. Sekarang, saya cuma senyum. Ya, untuk awak. Sebab apa? Sebab ramai orang bukan sebenarnya bagi nasihat. Mereka sebenarnya sedang cerita limit yang ada dalam kepala mereka sendiri. Bila mereka cakap bisnes tu susah, mungkin maksud sebenarnya ialah saya tak sanggup buat bisnes. Bila mereka kata nak jadi kaya tu mustahil, mungkin maksud sebenar ialah saya tak percaya saya boleh jadi kaya. Dan kalau mereka cakap itu tidak realistik, jawapannya, ya, untuk awak. Bukan sebab kita sombong, tapi sebab impian saya tidak ditentukan oleh ketakutan awak. Jangan pinjam limit orang lain sedangkan Allah bagi potensi yang berbeza pada setiap orang. So lepas ni, kalau ada orang nak kecilkan impian awak, apa awak nak jawab? Tulis dekat komen. Ya, untuk awak. Dan follow saya lagi untuk lebih banyak mindset macam ini.